Dia tambah angin. Tambah angin dengan seal tayar terus. Dia seal tayar kalau macam lepas ni kena pancit pun, dia tak akan pancit. So saya masuk. Tekan je. Kalau untuk satu botol satu tayar lah. Maksudnya akan pancit lagi dan pasang tambah lagi ataupun dia Tak. Lepas ni pancit dia dah seal. oh tayar yang sama. Ni dah masuk ni. Tekanan dia boleh turun. Tekanan dia kalau tak cukup pergi kedai untuk top up angin. Dia satu tayar satu botol lah. Kalau motor kiri kanan. Depan belakang. Ni. Dah masuk dah ni. Habiskan je bang. Sebab saya dah guna tadi kan. Memang satu botol tu boleh pakai berapa banyak tayar? Kalau tayar kereta satu je. Kalau Untuk motor satu botol. Motor boleh guna 2 kali, depan dengan belakang. Kalau basikal dalam 6 kali boleh pakai ni. 8 kali boleh. Semua jenis tayar ke atau Semua jenis Semua jenis tayar macam tubeless lah. Kalau tube tak boleh. Habiskan je bang. Ni tak ada. Ni baru keluar bang. Ni JB saya jual. Saya pun dapat saya tanya lah. Dapat juga. Dapat. Pasal dengar dia start cakap dengan luar negara ada juga. Ini nak pasang tu ke nak pasang ni? pasang ni je. Saya cadang pasang ni. Ada angin lagi. Belum habis lagi. Tak habis lagi. Habiskan sampai habiskan. Jadi dalam 1-2 kilo, dalam situ. Dia ada. Nak stable dulu.